तुम मेरे marica sampai gue. तुम ख्याल O saje raja saje mahabare saje dunia wale. तुम मेरे दीवाने ने जगल गज पर तेरे पाने होंगे. मेरे दुनिया वाले ओ Kicik orang Padang itu habis romen ni nak. Megit pakai cedeman. Batu. Jadi Pak Pandai semenang dia. Bahasa Minang di India apa habis roman tahu? Habis roman. Batuan. Batuan. Contoh-contoh habis roman. Yo. Dia orang India tu mana tahu kai Minang dulu. Mana tahu Minang. Jadi bahasa India di Minang habis roman. Contoh. Lampu mati bahasa India tahu. Bahasa India. Mere kalam. Kalau perempuan. Perempuan bahasa India. Bahasa India. Hari malam campur garam mani masam. Kalau perempuan. Ci ayam. Kalau kita tajuk ke semua tu. Tajuk semua bahasa India. Are tapanam. Tapi kalau snake bahasa India. Bahasa India. Yo. तुम मेरे अब्दुल है बिनाराम. Pinyaram. Kalau di Inggris nama cakap. Bahasa India. Bahasa India. तुम मेरे मामा रूमी बच्चे का adinan kalam. Kalau bujang dia gadis lagi ke Semarang. Apa cewek mari se kalam. Bahasa India tu bahasa rumah Jawa Sawat. Bersorak. Kalau kita berselawat. Batalam. Batalah. Ada bahasa India pakai lam, ada pakai e. Tahu kan? Ada perlu ke? Contoh belum? Contoh itu sek nak boleh. Honde. Batu ni ketik-ketik. Are karike. Kalau snake apa tu? Kalau dia juga sedang bertangkap apa tu? Dia teh atau kan ada Betul, jenisnya TV ko bahasa India tu. India, no? Hari ante ni rata ante tu takwa wah. Kalau orang Sakit pare hari makan bare ke sungai mahajane. Mahajane. Itu tanda bahasa Minang di India apa bisa roman. Habis romanhi. Kalau dia terus tak laju. Antara Entah lain. malah tahu dia wah itu. Dunia lain. Itu irama ini domin yang baru punya
dulu guys. Ada datang. Ya. Dia jangan lupa sebentar. Cái đầu rắn. À, ya.